Menjelang 1 Syawal, nasib mereka yang memerlukan terus diberikan perhatian. Antaranya 2,800 penduduk Kampung Baru yang menerima sumbangan menerusi program sumbangan Hari Raya Aidilfitri, anjuran Pejabat Ahli Parlimen Titiwangsa. Program bermula jam 8 pagi ini bertempat di Dewan Masjid Jamik Kampung Baru. Sumbangan merangkumi duit serta kuih raya itu disampaikan Ahli Parlimen Titiwangsa, Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Bagi penerima, rasa syukur diluahkan. Susulan inisiatif berkenaan sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka melakukan persiapan menyambut Hari Lebaran. Saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Jo kerana banyak membantu kepada penduduk-penduduk kawasan Titiwangsa, khususnya Kampung Baru, yang mana dia selalu buat program dekat Masjid Kampung Baru ni, macam-macam ada dia bagi. Termasuk duit raya. Alhamdulillah. Kita beli baju raya ke, baju anak ke kan. Gembiralah sebab setiap tahun Datuk Ju memang membantu kita kan. Sebab bagi barang keperluan, bagi barang macam makanan macam tu kan. Kita dah plan dah. Isteri saya dah minta setengah dah. Kata nak dapat daripada nak dapat daripada Datuk Jo, isteri kata 50 dia punya dah. Jadi memang plan nak cari kuih raya lah ni. Mak saya pertama kali lah datang untuk ambil ni kan, sebab ialah kami menghargailah apa yang sumbangan Aidilfitri yang diberikan oleh Datuk Jo ni. Terima kasih banyak. Kan dengan sumbangan ini bolehlah isi rumah kami berbelanja untuk sambutan Hari Raya.